seumumnya kami di bahagian penguatkuasa Jabatan Hal Ehwal Agama Islam ini adalah melaksanakan operasi penguatkuasaan undang-undang syariah di Negeri Sembilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Haji Alimi, Timbalan Ketua Pendakwa Syar'i Jabatan Pendakwaan Syariah Negeri Sembilan, barisan para pensyarah, rakan-rakan daripada jabatan-jabatan pendakwaan, daripada rakan-rakan daripada bahagian penguatkuasaan JAINS, tuan-tuan, puan-puan, mahasiswa, mahasiswi yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, terima kasih, jutaan terima kasih diucapkan kepada penganjur program pihak USIM bersama dengan Jabatan Pendakwaan Syariah Negeri Sembilan kerana memberi ruang kepada kami daripada Jabatan Hal Ehwal Agama Islam untuk bersama dengan para belia syabab. Alhamdulillah, saya rasa berbanggalah, rasa bersemangat dapat berjumpa dengan adik-adik pelajar, mahasiswa, mahasiswi yang dimaklumkan daripada USIM-nya, daripada Universiti Islam Selangor, daripada sekolah mana tadi? Wakil sekolah. Alhamdulillah. Secara umumnya tadi, kalau ditanya, kalau dapat saya simpulkan, apa beza kita ada di Negeri Sembilan ini mahkamah syariah, pihak yang melaksanakan keadilan dalam bidang penguatkuasaan hal Islam. Kemudian jabatan pendakwaan yang membawa kes-kes yang mengadili pesalah-pesalah. Dan apa pula tugas kami di Jabatan Hal Ehwal Islam Agama Islam Negeri Sembilan? Kami seumumnya kami di bahagian penguatkuasa Jabatan Hal Ehwal Agama Islam ini adalah melaksanakan operasi penguatkuasaan undang-undang syariah di Negeri Sembilan. Jadi dalam kami mengoperasikan undang-undang syariah ini, tak kurang ada 20 peruntukan nekmen undang-undang syariah ini yang kalau dapat saya kongsikan, antaranya itulah yang berkaitan dengan undang-undang pentadbiran, tata cara jenayah syariah, kemudian nekmen yang berkaitan dengan matrimoni, nikah cerai rujuk, nekmen yang berkaitan dengan jenayah syariah yang merangkumi bagaimana nak menguatkuasakan undang-undang, mengawal penyebaran ajaran sesatnya dalam isu-isu yang melibatkan sosial, isu-isu khalwatnya, percubaan haramnya, termasuklah pelakuan-pelakuan yang boleh menghina agama, yang menjejaskan agama, dan begitu jugalah dengan kesalahan-kesalahan yang melibatkan kesalahan-kesalahan dari sudut akhlak saksiyah. Orang tak solat Jumaat, orang tak berpuasa di bulan Ramadan contohnya. Jadi kalau ditanya dari sudut keadilan, apakah perlunya kita kuat-kuasakan undang-undang syariah? Dia undang-undang syariah secara umumnya adalah berbentuk sadduz zara'i. Kita nak mencegah mafsadah, nak menutup ruang-ruang. Walaupun kita ada undang-undang sivilnya dah ada, tapi dalam konteks umat Islam ini, umat Islam ini satu agama yang menjaga bukan sahaja kehidupan umat Islam di dunia, malahan menjamin kesejahteraan di akhirat sana. Oleh itu, bolehlah dikatakan sebagai undang-undang syariah yang terdapat di bawah nekmen lebih kurang 12 nekmen ini adalah bertujuan adalah untuk menutup pintu-pintu keburukan, pintu-pintu kejahatan, mafsadah-mafsadah yang berlaku di kalangan umat Islam, dan nak mengawal ummah, nak mengawal orang Islam agar
dari sudut maqasid syariahnya yang disebut sebagai menjaga agama hifzuddin, menjaga nafs, nyawa, menjaga mal, harta, dan menjaga nas, keturunan. Itulah tujuan mengapa kita kuasakan. Bukan saja Negeri Sembilan ini, malahan di seluruh negeri-negeri di Malaysia ini ada dikuatkuasakan undang-undang syariah. Jadi kami di bahagian penguatkuasa itulah bermula dengan aduan. Kalau nanti mahasiswa-mahasiswi belia-belia ini nampak pelakuan-pelakuan yang boleh menjejaskan imej Islam, sama ada perbuatan mencelanya, sama ada perbuatan menghinanya, ataupun pelakuan-pelakuan yang boleh merosakkan akidah, ajaran sesatnya nanti, ataupun perkara-perkara yang boleh menjejaskan institusi agama Islam itu sendiri dari sudut penyebaran ideologi, khususnya dalam konteks pendidikan kita di bumi Usim ini, maka kena laporkan perkara-perkara tersebut, pelakuan tersebut kepada kami lah di bahagian kuasa, dan kita bukan sahaja akan menerima aduan tersebut, dan kita akan laksanakanlah pencegahan-pencegahan yang perlu bagi tujuan untuk mengawal gejala-gejala yang boleh merosakkan, yang dikatakan tadi, merosakkan hifzuddin, agama itu sendiri, nyawa umat Islam itu sendiri, harta benda, maruah dan keturunan itu. Jadi secara umumnya, penguatkuasaan undang-undang syariah ini adalah tujuannya untuk mengawal, mengekang kerosakan, kemaksiatan, bagi memastikan syiar Islam, institusi Islam, sama ada iman individu ataupun ummahnya itu terjamin. Kalau boleh saya huraikan sikit, boleh tuan? Daripada mana perlunya? Kalau kita tengok dalam surah Al-Imran, ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu sebaik-baik manusia, khairun nas. Manusia yang bagaimana? Manusia yang ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yang menyeru ke arah kebaikan dan mencegah kemungkaran. Inilah yang dikatakan oleh Dr. Abdul Karim Zaidan dalam uslub ad-dakwah. Dia kata dakwah itu, dia tak boleh ajak orang buat baik saja, tapi dia mesti bersekali ajak orang buat baik, dalam masa yang sama, jika berlaku perkara-perkara mungkar, hendaklah dicegah. Kemudian dihuraikan, sebelum itu, tentang statement khairu ummah itu, sebaik-baik ummah itu. Kebetulan ada syabab ini, saya nak huraikan sikit. Mufassirin membahaskan tentang siapa kuntum khaira ummah ini, kamu sebaik-baik ummah ini. Cuma saya nak kaitkan di sini, kalau kita membaca sejarah khairu ummah ini, saya nak kaitkan dengan syabab ini, adalah the golden age, dia kata, generasi emas. Bagaimana rupa generasi emas itu? Kalau kita tengok, kita baca lagi, rupanya dihuraikan antaranya generasi awal. The golden age itu daripada para sahabatnya, kemudian pada tabi'in salafus salih, yang menyebabkan Islam itu tertegak di seantero dunia. Kita tengok khairu ummah yang pertama, generasi sahabat, yang bergerakkan Islam ini antaranya di kalangan belia. Bermula dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yang merupakan orang muda, kanak-kanak yang memeluk Islam. Kemudian dengan bagaimana peranan Zaid bin Harisah. Kemudian tentang Asma bin Abu Bakar, bagaimana dia peranan penting yang dimainkan dalam peristiwa hijrah Nabi SAW dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu, bermulanya pengukuhan penyebaran agama Islam itu, dan bagaimana peranan Abdullah bin Mas'ud. Ini semua belia. Dan yang paling menariknya, dalam peristiwa perjanjian Aqabah yang pertama, bagaimana setelah ada satu perundingan sebelum berhijrah, Nabi berhijrah ke Madinah, Yathrib ketika itu, telah ada beberapa pertemuan. Dan antara pertemuan itu, orang Madinah, setelah mana dakwah Islam itu tidak berlaku di Taif, tidak diterima di Mekah, ditentang oleh ahli keluarga, tetapi umat-umat Islam awalnya di Yathrib, di Madinah, menerima Islam. Kemudian dia minta, wahai ya Rasulullah,
kirimkanlah kepada kami orang yang boleh memandu kami di Yathrib nanti. Sebab peristiwa hijrah itu belum berlaku. Ini pra hijrah. Maka siapa yang Nabi SAW kirimkan? Siapa dia? Ingat tak? Mus'ab bin Umair. Berapa umur Mus'ab ketika itu? Para sejarah mengatakan antara lingkungan 20 ke 30-an. Gen Z lah. 20 ke 30-an umur Mus'ab. Dia dihantar untuk memandu golongan yang akan menyebarkan Islam dalam peristiwa hijrah itu agar memastikan survival Islam pada peringkat utama itu kukuh. Apa tujuan, apa tanggungjawab dia? Dia sebagai pendakwah, mengajar Al-Quran, meneguhkan iman, ketakwaan Madinah sehinggalah Madinah kukuh, dan selepas itu barulah bermulanya peristiwa hijrah Nabi SAW. Itu peranan beliau. So dalam konteks penguatkuasaan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ini, golongan beliau adalah merupakan aset yang paling penting. Tuan Haji, itu saja sebagai mukadimah. Terima kasih.